Assalamualaikum, My Jebat Channel. Dalam episod yang ke-43 kali ini. So hari ni aku akan berada di Sungai Perak, Alhamdulillah. So pagi ni dah pukul 7.45 pagi. Aku dah sampai dekat depan kedai makan ni. Sementara nak menunggu seorang sahabat subscriber My Jebat Channel, Encik Azmi, yang datang daripada Tanjung Malim. So dia nak join aku mancing hari ni. So aku tunggulah dia dalam perjalanan lagi daripada Tanjung Malim ikut jalan dalam, ikut Cuicak, Langkap semua tu. So aku pula tengah dalam pukul 9 dan pukul 9, pukul 10 lebih kurang macam tu, ada seorang lagi sahabat sahabat daripada YouTuber Slow Redah, Encik Epoi. Dia pun nak join kalau dia datang lah hari ni. So hari ni aku nak bawa dia orang pergi ke port Larangan kot. Kalau ada ikan hari ni, insyaAllah lah. Tapi sebenarnya aku tak sihat sangat hari ni, pagi ni. Malam tadi tiba-tiba je kaki aku sakit. Aduh, hai. Bisa betul, tak tahulah, kena gout kot agaknya. Aku makan apa aku tak ingat, tapi aku banyak makan aiskrim semalam. Banyak makan minum-minum manis, minum teh ais apa semua. Malam tadi dia trigger betul lah. Sakit betul. Aku makan ubat apa semua. Lepas tu hari ni masih sakit lagi, terjengkit-jengkit. So tapi memandangkan plan ni dah buat berminggu-minggu sebelum ni, aku kuatkan semangat dan tabahkan hati demi subscriber, demi penonton dan semua. Aku datang juga ke Sungai Perak hari ni. Semoga Allah lindungi aku hari ni. Allah beri kekuatan kepada kaki aku. Walaupun sakit, terjengkit-jengkit, aku sabar je hari ni. Semoga beroleh hasil yang banyak. Sementara nak tunggu dia orang sampai, aku nak sarapan dulu. Kalau sempat sampai, boleh sarapan sama-sama. Kalau tak, nanti aku tunggu dia orang dekat port lah. Ok, jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat Channel dalam episod ke-43 kali ini. Stay tune guys. Hari ni special, ada tetamu kita, Atuk Zack Channel. Atuk Zack Channel jangan main-main. Ni sahabat kita, subscriber My Jebat Channel, Cik Aizat Azmi. Cik Aizat ke Cik Azmi Cik Aizat ke Cik Azmi? Cik Azmi Cik Azmi ni Atuk. Kejap lagi dalam pukul 9 ni lebih kurang tu, kita akan bersama dengan Slow Redah. Okey, tetamu kita dah sampai dah ni. Ini dia tetamu kita, Atuk Zack Channel. Tok, mantap. Mantap Atuk Lepas tu ini kita My Jebat Channel subscriber, Cik Azmi. Seorang lagi Slow Redah. Dia on the way. Sekejap lagi sampai lah. So kita dah sampai port. Kita akan mancing kat sini dulu, tengok macam mana keadaan dia. Gaya macam okey. Dah banyak dah. Dia dah pindah dah dia punya mesin-mesin dia tu. Dia nak pindah ke bawah. So hari ni kita try main kat sini lah. Kita main kat sini, kalau ada hasil, Jebat akan update. Ok, stay tune. Jom kita setting dulu umpan, pancing dan sebagainya. Ok, kita punya umpan percubaan dekat sini kita pakai Said Peram. Tak sempat, tak apa tu, umpan dah banyak ni. So pagi ni kita test dulu pakai Said Peram dulu. Sementara nak setting umpan-umpan lain, campak dulu. Campak umpan yang pertama menggunakan Said Peram. Rupanya 3 mata ni. Tak apalah, test je lah. Bak kata Atuk Zack, kita lancar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, kebalinan yang pertama. Air dalam. Memang dalam. Okey tu. Okey Tok pakai umpan apa? Dapat baju ledak.
Ha, redak pakai dedak dengan roti. Ha. Oh. Ini otai kita hari ni. Ini roti aja nak setting dengan kita. Wah. Kita test lah mana-mana yang boleh dulu. Roti ke apa kan. Tak kena tunggu bancung. Yalah. Ni si Apple slow dah, dia dah minta hantar location tu. Oh, dah bagi tak? Dah bagi, tak tahu dia boleh tak sampai sini. Takut location tu dia tak masuk sebab sini tak ada berdaftar. Kalau harap-harap pada luar tu dia tahu lah kot masuk jalan. Bagi luar. Ha? Oh. Tak apalah, tengoklah macam mana dia Kang. Kalau dia tak boleh Kang, kena ambil kat luar. Hari ni sibuk sikit lah lokasi ni. Sebab toke korek pasir ni dia nak alihkan pam-pam ni tu. Jadi mungkin terganggu sikit. Tapi ikan ada kat depan ni. Ikan main depan tu. Ikan ada kat depan ni. Tapi itulah, kena kalau kena ikan kena up sikit lah tu. Terpaksa. Boleh. Sebab dia tak ada ni. Dia tak ada tali tak apa. Kalau besar tu masalah sikit. Sana. Itulah. Kau tarik sana. Okey, abang slow reda kita dah sampai. Dari mana? Manjung? Kereta kompak Dari Manjung? Daripada Manjung. Dari Manjung. Balik rumah ambil kereta. Kita ada Atuk Zack lah. Atuk Zack boleh datang. Hari ni kita dah jam. Okey, on. Okey. Dah ada hasil? Belum, baru 10 minit sampai. Tengah set up lagi. Okey, jumpa Atuk. Gang kena gang. Ni gang kena. Dia nampak goyang tadi. Tu, sabar. Ada tu ada. Ada geng. Okey. Aku up je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh up. Okey. Boleh up. Ini dia ikan yang pertama. Tenggalan. Alhamdulillah. Lesson yang pertama daripada My Jebat Channel. Lesson. Alhamdulillah. Baru sampai ya, baca subscribe. Berderet gang hari ni. Kami 4 biji kereta. Slow reda. Atuk Z Channel. Subscriber Encik Azmi. Kami berkampung dekat port korek pasir ni. Atuk tengah bersemangat tu. Steady tu Mantap, lancar. Makan tarik. Ni siapa punya ni? Tahu. Tu. Adikan. Oh, lesen tu, lesen. Lesen dia. Baru yang sebut. Up. Pakai sawit kan? Bang. Tu lampam tu. Lampam kot. Tak pun patin, anak patin. Sawit. Up. Dia mencabar sebab depannya ada pipe ni. Up. Tak boleh up. Oh, sangkut je. Itu yang mencabar tu. Sebab kami tempat memancing ni dia limited. Sebelah sini dia nak buat kerja. Tu. Dapat lepas. Alhamdulillah. Ni tenggalan. Umpan sawit dapat. Umpan dedak. Balik kena. Lesan bang. Alhamdulillah, subscriber kita dapat. Terbalik ikan dia kena kat bawah. Oh, Atuk dah dapat kan? Betul tu saya cakap depan sini kan? Ke tengah sikit kan? Ini baru saiz. Aduh, Alhamdulillah Atuk dapat. Puas hati. Itu cakap. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan lah. Apa tu orang cakap apa Atuk punya tagline? Kita lancar. Mantap. Tak ada. Dah tak tahu ikan apa tapi ada kot. Daripada tadi dia goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Woi, berenjut situ lah. Okey, besar kasar. Alhamdulillah. Kan dah kata dah. Melawan dengan Atuk. Kita lawan Atuk. Baru puas hati. Dia dah masuk dah kan? Masuk. Alhamdulillah kita lawan Atuk hari ni.
Tak jadi pindah. Itu dia. Atuk naik lagi seekor. Ikan apa tu? Tenggalan. Tenggalan akuarium. Mantap. Thank you. Dia dah masuk depan ikan. Tukar. Ya, tukar umpan. Ada koyak. Ada ikan. Allah. Wih, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tak besar. Kecil. Terbang ikan dia. Tenggalan. Alah. Jadilah. Kecil pun kecil lah. Masuk tu. Tu dia. Dia nak balik dah tu sebenarnya, tapi sebab dapat lagi, tak tahulah balik ke tak ni. Balik. Kepo pun dah balik dah. Kepo, jumpa lagi bang. Jumpa lagi. Dia dah balik dah. Terima kasih. Komplot. Jangan lupa subscribe slow redah juga kawan kita ni. Jangan lupa juga subscribe Abang Jebat My Jebat channel. Okey, terima kasih. Okey. Jumpa lagi. Kita komplot lagi nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye. Okey. Tengok ada tak ikan? Ada, tapi tak besar. Ikan lampam ekor merah. Jadilah. Ini memang masih ekstrim lah. Kali ni. Tadi hidup ke? Tadi, oh hidup. Atuk ni. Wah, ada yang besar ni lah. Yang besar ni pun hidup lagi ya? Hidup, semua hidup. Oh, Cuma ini yang terlentang. bagi dia tegak sikit lah. Tak mau dah. Sakit juga dia kena mata kail tadi. Okey. Okey Tok. Kita jumpa lagi Tok Saya nak teruskan mancing dekat bawah dengan Abang Azmi. Okey. Abang Atuk Zack. Dia dah nak balik. Dia dapat berapa ekor? Tenggalan 3 ekor. Tenggalan 3 ekor, alhamdulillah. Ni dalam Ni kali pertama kunjungan kan? kali pertama. Dah dia hidupkan ikan ni. Dia mati Okey lah. Kalau mati buat lauk lah. Ekor kecil lampam. Lampam 4 ekor je lah. So hari ni tak berapa makan sangat Mana? Panas hari ni. Tapi dia ada ni. Tapi ada Dia ada. Tapi saya nak bawa dia tempat lain lah. Terima kasih lah. Takut dia bosan. Terima kasih lah bawa Atuk dekat sini. Kami dah Atuk kali masuk. Jangan lupa subscribe channel Atuk Zack. Atuk channel Zack Atuk Zack channel. Atuk Zack channel. Sama. Jangan lupa channel My Jebat channel juga. Like, komen dan share. Okey. Kita lancar. Pagi tadi dengan slow redah. Dan lepas tu dengan Atuk Zack sekali, dengan Abang Azmi, kami nak pindah tempat dah pukul 2 petang. So cari pot baru. Sini dia tak berapa makan dah. Kami sambung lagi. Right. Okey, aku sampai dekat sebelah petang ni, dekat pot baru Tak jauh daripada jambatan water pun. So try main sawit dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok macam mana. Main daripada atas je. Tak tahu air di dalam macam mana. Cetek ke dalam ke tak tahu. Tak tahu ada ikan apa sini. Tapi nampaknya sini boleh main sawit. Juga boleh main dedak ni. Kalau kena kan boleh turun bawah. Ni mungkin ada ikan ni. Pancing. Tengok tu. Kasar dapat. Ikan apa tak tahu lagi. Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hai, hilang macam tu je. Hai. Tak hilang macam tu je. Oh, lampam. Mana dia hilang? Lampam punya. Tu dia. Sekali bawa naik, daripada tadi duk keting, dah cakap dah ada ikan. Kali 2 lah tu. Ikan lampam. Ni ikan lampam lah, lampam Jawa. 2 ekor lah tu.
Jantan panjang. Alhamdulillah. Dapat bang rezeki. Baik. Ni bull lah kali ni. Oh, melekat cantik. Petang ni lepak dekat sini dengan Abang Azmi. Dekat bawah sikit daripada jambatan botol kiri. Spot tinggi sikit lah, tapi okey lah. Tempat dia luar cantik. Tu jambatan botol kiri ke Lumut. Bawah sikit. Sebelah ni loji Teluk Sena. Tu ada sangkai ikan. Tu area tu pun best kat tu. Besok-besok boleh cuba ni. Tengok macam mana. Okay, stay tune. Pancing apa ni kan? Dia langgar kan? Ni. Tak tahu ikan apa. Tapi nampak macam kasar mak ni. Tu. Tu. Ni umpas sawit ni kan? Umpas sawit. Saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Hai. Ikan je. Ringan geng. Ada ikan ke? Ada geng. Alah jatuh ke bawah dah. Aduh. Golek bawah tu. Aduh. Kelampam. Tak apalah. Malas tidak turun bawah. Ada kan? Nampak tu. Tapi dia tak kasar lah ikan dia. Cuma dia dah kena lah. Tebing tinggi. Bawah pula ada rumput. Malah dia nak angkat. So kalau nak angkat dia, so kena tarik pergi ke bawah sana. So memang dia ada ikan ni. So tarik lah. Nanti lepas lah. Ni tahu kasar ni. Tengok dulu. Bismillah. Okey. Oh. Sampai situ pula dah. Ini kena kan? Oh ni. Dua-dua kena ni. Ini kena, ini pun kena. Oh tu. Okey, kita tarik lah yang ni. Tak tahu ikan apa, kita tarik je dulu. Dah licin boleh lepas hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Ringan je. Aduh. Terlepas ikan dekat bawah tu. Kena lah tapi terlepas kat bawah. Geng, dapat ikan ni geng. Dapat ikan lawang. Sedap ikan ni. Tak besar tapi ada. Boleh lah nak buat lauk malam ni. Kalau setakat nak buat menggulai tu, lepas lah. Dia makan sawit dadu. Ni pun dah gelap ni, baru lepas hujan. Ingat nak kemas-kemas. Besok datang balik lah. Hari hujan ni. Tadi hujan dah sekejap, lepas tu dah berhenti dah. Okey dah, aku nak balik dah ni. Abang Azmi pun dia nak stay lagi kot. Tak tahu sampai pukul berapa, tapi aku nak balik lah. Sebab hari ni birthday anak aku. So malam ni nak kena sambut birthday dia, so aku balik awal. Besok aku turun balik. So Abang Azmi, macam mana hari ni? Terbaik ni hari. Mari tempat channel, jangan lupa subscribe. Mantap. Mantap. Dapat ikan tak ni? Ada. So last Jebat bawa dia ke port pasir kampung Teluk Kepayang. So dia nak stay mancing lagi. Aku nak balik, tak apalah. So nanti sampai dekat rumah aku tunjukkan hasil dia hari ni. Walaupun hasil tak banyak hari ni, tapi dapat dah berkolaborasi dengan YouTuber Atuk Z Channel dengan Slow Rodah pagi tadi. Mancing dengan dia orang pun dapat ikan, kecuali Slow Rodah dia boleh cuba lagi. Ya, kita dah bagi dah tip petua macam mana mancing ikan tenggalan. Harap dia boleh ikut cara yang Jebat ajar pada dia, supaya nanti dia mancing dia dapat ikan lah. Supaya konten-konten dia selepas ni lagi dapat banyak ikan. Okey, epoi. Jangan give up.
untuk memancing dan belajar. Teruskan belajar supaya dapat ikan. Ni Cik Azmi dia nak balik ke Tanjung Malim. Okey, jumpa lagi. Balik kan aku tunjukkan hasil dia. Malam ni nak masak apa tak tahu lagi. Dapatlah 5 ekor untuk buat lauk hari ni. Alhamdulillah. Okey, stay tune guys. Assalamualaikum. Okey, ini dia hasil hari ni. Ikan lampam ekor merah seekor. Lepas tu ada ikan tenggalan ni besar juga lah saiz dia. Alhamdulillah. Ini lampam Jawa. Ini tenggalan. Maknanya tenggalan ada 3 ekor lah hari ni. Tenggalan ada 3 ekor lampam. Itu ikan. Dapatlah seekor ikan lawang. Alhamdulillah ada 6 ekor rupanya. So ini hasil dia hari ni. So kejap lagi nak masak. Malam kan nak masak, nak makan. Lepas tu esok aku sambung lagi untuk episod yang ke-44. Jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Okey, ini hasil hari ni bersama dengan sahabat-sahabat. Atok Zack pun dapat ikan. Lepas tu Abang Azmi pun dapat ikan. Slow-slow redah tak apa. Sebab dia pun rushing tadi tu. Mana tahu esok dia nak join, dapat ikan lagi. Okey, stay tune. Esok jumpa lagi dalam episod ke-43. Sekejap lagi aku tunjuklah kot kalau sempat apa yang kita masak malam ni. Standard lah masak lemak. Okey, dah siap dah masakan malam ni. Masak lemak, cili padi, ikan tenggalan dengan ikan lawang dan ikan goreng. Inilah kita makan malam ni. Alhamdulillah. Siap lah, dah boleh makan dah. Jom makan, jom.